Pelik lah sekarang ni, aku tengok orang cakap telefon tu tak best lah, ada yang kata masam lah. Tapi apa yang pasti, Realme P3 Ultra ni tak masam, dia best tau. Sebagai contohnya, korang dapat prosesor yang bagus, contohnya macam dia boleh main MLBB sampai 120 FPS. So dekat situ korang tahu dia memang betul-betul powerful. Kemudian dia juga sebenarnya ada satu specs yang aku agak suka. Sebab belakang ni kalau korang pakai telefon dekat dalam bilik air ke, dia sebenarnya glow in the dark tau. So benda tu korang tak akan dapat dekat telefon yang lain. Walaupun harga dia RM1,699, korang akan dapat quad curve display dekat sini tau, 120Hz. Macam yang aku cakapkan tadi, korang akan dapat skrin yang almost macam flagship punya level. Kalau korang main game, skrin dia terang. Lepas tu dia juga ada stereo speaker yang korang boleh dengar dengan kuat tau. Tapi tak best lah kan kalau dia tak tahan lama. Dekat sini dia boleh bagi sampai 6000 mAh. Nak charge pula pakai 80 watt super voot charge. Ambil masa dalam kurang 1 jam untuk korang penuhkan sebuah telefon yang ada bateri sampai besar macam tu sekali. Tapi kalau korang pentingkan juga dengan dia punya kualiti kamera yang ada dekat sesebuah telefon tu, dia pakai 50 megapiksel IMX896. Bukan calang-calang. Boleh letak sensor macam tu untuk sebuah telefon harga bawah RM2,000. Sekarang aku nak korang yang komen telefon ni masam ataupun tak. Sebab apa? Dia ada kamera yang bagus, back panel yang unik, ada glow in the dark, kemudian dia punya skrin kat depan ni quad curve display. Korang main game pun boleh tahan sampai 120 FPS. So korang sendiri judge, masam ke tak? Komen, aku nak tahu.